Ada tak tanda-tanda tu pada diri kita? Kan? Kemudian selalu hidung tersumbat. Hidung tersumbat, lepas tu berair je. Lepas tu kadang-kadang gatal. Dia disusuli dengan gatal hidung-hidung ni. Hidung gatal, mata gatal, telinga ada pada dia. Bersin. Kemudian hidung tersumbat, gatal. Macam saya sendiri, saya nak cakap saya ni adalah orang yang kronik tau. Yang penyakit resdung saya kronik. Saya sakit resdung ni sejak sekolah menengah lagi. Kalau bangun pagi, kronik. Sangat kronik. Teruk. Lepas tu, hai Huda. Huda boleh share ni dengan anak buah, dengan tim-tim. Mana tahu anak buah Huda ada yang masalah resdung sama macam saya. Boleh kongsi dengan diorang. Kita nak bantu mereka sihat.